Bagi roti Bengali campur semua flavor boleh? Boleh. Alright. Satu set ke? Satu set. 4 flavor apa tu abang bagi? Kita ada kaya, Okey. kita ada blueberry, strawberry dengan peanut. Okey, boleh campur Boleh empat-empat. empat. Alright. Okey. Satu set campur empat-empat tu Betul. Ni kaya no? Kaya. Okey. Lepas tu Yang ni blueberry. ni beri Blueberry. Okey. Beri. Kita ada strawberry. Ini strawberry. Alright. Dan kita ada peanut. Yang ni peanut Yang ni butter. peanut. Okey. Macam ni kalau macam ni campur macam ni semua ni kira Macam ni RM5 sahaja. RM5 Ya. Okey, tambah 5 kupang lah kira. Tambah 5 kupangnya. Okey. Okey. Siap. Siap satu set. Untuk roti Bengali dengan roti ban kita ada flavor kaya plantain. Okey. Kita ada blueberry. Okey. Kita ada strawberry. Alright. Kita ada peanut. Alright. Okey bang, bagi roti ban 4 biji lah. Roti ban 4 biji. Nah, flavor apa bang? Campur boleh semua. Campur semua. Serba satu lah. Serba satu Okey. Boleh. Alright. Okay. Ni apa dia punya apa inti tak tengok Ya, kita potong ni, nanti kita letak tengah. Alright. Okey. Serba satu Serba satu. Isi pantau dulu. Pantau dulu. Okey. Pantau. Peanut Oh, dia campur Ya, plantain. setiap orang order peanut butter ke saya akan masukkan plantain sekali lah. Okey. Strawberry plantain. Alright. Beri Ya, ni blueberry. Okey. Omek lah. Oh, okey, ambil. Ya. Okey. Okey. Macam ni. Alright. Alright. Okey, macam ni sebiji Macam ni sebiji kaya plantain 2,5. Kalau peanut, strawberry ke blueberry RM3 sebiji. RM3. Kita start daripada 7.30 pagi sampai pukul 6 petang.